Orang dah WhatsApp, orang dah tanya harga dah, tapi lepas tu senyap. Itu bukan masalah ads kau, itu masalah cara kau respon. Sebab bila customer dia dah masuk WhatsApp, kerja ads dah selesai. Sekarang ialah kerja conversation pula untuk close customer tu. So kalau WhatsApp korang banyak senyap, cuba check 3 benda ni. First, adakah kau reply bawah 1 minit? Sebab zaman ads sekarang semua laju. Lepas customer message kau WhatsApp, dia buka balik kat social media, keluar iklan kompetitor. So kalau korang lambat reply, momentum dia beli semua dah hilang. Tu yang pertama. Yang kedua, kau ada skrip ke tak? Ataupun main bedal je reply ikut mood hari tu. Kalau skrip beza-beza, macam mana kita nak pastikan boleh close? Kita kena ada satu skrip yang memang ada flow dan boleh close sales tu. So kalau customer tanya mahal, macam mana nak jawab? Kalau customer tanya murah, macam mana nak jawab? Bukan main balas je. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ending reply kau ada soalan tak? So kalau customer bagi harga, adakah kau biar je dia macam tu, ataupun kau tanya dia nak beli 1 ke 2? Kalau tak tanya, memang habis lah. Sebab tu kalau dekat WhatsApp, kau kena control conversation dia sampai ke habis. Daripada intro, bagi material, bagi harga, bagi unit, sampai ke payment ataupun book appointment. Sebab tu sekarang ni ramai orang guna AI dalam WhatsApp. Bukan sekadar auto reply, tapi AI tu tahu macam mana nak flow conversation, bila nak tanya soalan, nak handle objection, sampai close, bagi receipt pun tak ada masalah. Itulah AI WhatsApp Sales Closer Chatbot yang aku buat, nama dia Waska. So dia memang dibina untuk close sale, ikut flow jualan apa semua, bukan sekadar reply. Kalau korang nak try, korang komen Waska sekarang.